Tahukah anda bahawa di kawasan tanah yang paling teruk diserang penyakit reput pangkal batang, kulat perosak itu sebenarnya hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan masalah? Teruskan mendengar jika anda berminat untuk menyelamatkan ladang anda, kerana di hujung episod ini, kami akan mendedahkan satu rahsia mengejutkan tentang cara memulihkan tanah anda yang sakit. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Hai semua, topik kita hari ini memang sesuatu yang saya dah lama nantikan untuk bincangkan. Ya, saya pun sama. Sebab kita selalu sangat bercakap tentang cara nak kekalkan atau naikkan sasaran hasil dalam kiraan tan sehektar kan? Tapi kita selalunya terlepas pandang apa yang sebenarnya sedang berlaku di bawah permukaan tanah ladang kita sendiri. Tepat sekali. Hari ini mari kita bincangkan satu penerbitan yang sangat baharu. Ini adalah satu kajian yang sangat segar, diterbitkan pada tahun 2026 oleh kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Permatasari. Betul, kajian tahun 2026. Ya, dan bila saya teliti nota-nota kajian ni, ia memang betul-betul mengubah perspektif asas saya tentang ancaman kesihatan tanah. Memang mengubah perspektif. Tapi sebelum kita masuk ke bahagian yang lebih teknikal, saya rasa saya perlu tetapkan konteks lokasi kajian ini dulu, supaya pendengar kita jelas. Ya, lokasi itu penting. Penyelidikan khusus ini dijalankan di ladang Cikasungka. Ia terletak di Banten, Jawa Barat, Indonesia. Okey, saya tahu apa yang mungkin bermain di fikiran pendengar kita sekarang. Kalau kajian ini dari seberang, dari Indonesia, adakah ia masih terpakai untuk kita di sini di Malaysia? Itu soalan yang sangat relevan. Dan jawapannya adalah, ya, ia mutlak terpakai. Oh, okey. Walaupun lokasinya di Indonesia, profil tanah tropika di sana dan cabaran agronomi yang mereka hadapi serta tingkah laku biologi patogen di dalam tanah sebenarnya sangat serupa dengan perladangan kita di Malaysia. Betul juga. Ancaman penyakit bawaan tanah ni dia tak ada pasport kan? Ya, tepat sekali. Dia tak ada pasport. Jadi kajian ini merupakan satu panduan yang sangat penting untuk pekebun kecil kita dalam usaha memaksimumkan pengeluaran buah segar dalam ukuran tan sehektar. Maksudnya, segala mekanisme yang kita nak kupas hari ini, ia memang sedang berlaku secara langsung di ladang-ladang kita. Sama ada di Semenanjung, Sabah maupun Sarawak. Tepat. Jadi mari kita bongkar satu mitos besar dalam pengurusan ladang kita. Silakan, mitos apa tu? Selama berpuluh tahun, wujud satu kepercayaan lazim ni. Kalau kita nampak satu blok ladang tu diisytiharkan sebagai kawasan endemik, kawasan yang banyak pokok tumbang, kita secara automatik akan bayangkan tanah di situ seolah-olah sudah ditawan sepenuhnya oleh kulat patogen. Ya, itu memang pandangan biasa. Kita fikir ia adalah satu lautan perosak yang dominan yang tengah makan akar tu. Memang itu corak pemikiran tradisional kita. Kita andaikan perosak tu adalah majoriti mutlak. Dan pokok kita tewas sebab bilangan tentera musuh terlalu besar. Tapi kajian tahun 2016 ni berbeza kan? Sangat berbeza. Mereka menggunakan pendekatan teknologi yang agak baharu untuk melihat ke dalam tanah. Mereka tak sekadar ambil sampel tanah dan membiarkannya di atas piring Petri di makmal macam biasa. Habis tu, mereka buat apa? Mereka menggunakan kaedah penjujukan metagenomik. Tunggu sekejap. Saya nak pastikan saya faham betul-betul tentang kaedah ni. Penjujukan metagenomik ni bermaksud mereka ambil sampel tanah, lepas tu mereka ekstrak ke semua DNA yang ada di dalamnya dan mengimbas keseluruhan kod genetik tersebut. Betul tak? Ya, betul tu. Boleh dikatakan
Macam mereka sedang menjalankan bancian penduduk yang sangat terperinci ke atas setiap organisma halus dalam tanah tu. Penerangan yang sangat tepat. Ia tidak mengira mikrob mana yang tumbuh paling cepat di makmal. Sebaliknya, ia membaca kod bar genetik setiap benda hidup yang wujud dalam sampel tanah tu secara objektif. Okey, faham. Dan hasil bancian inilah yang sangat mengejutkan komuniti pertanian. Apa keputusannya? Dalam tanah yang disahkan endemik dan berpenyakit teruk, kulat perosak yang kita takutkan tu sebenarnya hanya mewakili sekitar 2% sahaja daripada keseluruhan populasi kulat di situ. Tunggu sekejap. 2%. Ya, sekitar 2% saja. Saya perlu mencabar fakta ni sedikit. Kalau patogen tu cuma mewakili 2% daripada keseluruhan populasi, macam mana ia boleh memusnahkan satu blok ladang dengan begitu teruk? Saya faham kekeliruan tu. Sebab secara matematik dan logik akal, 2% tu adalah minoriti yang sangat lemah. Memang tak masuk akal bagaimana populasi sekecil tu boleh menumbangkan pokok-pokok matang yang bersaiz besar di ladang. Mesti ada mekanisme lain yang menyokong serangan ini, kan? Itulah titik perbincangan sebenar kita hari ini. Isunya bukan pada saiz tentera yang menyerang. Okey. Konsep utama di sini adalah ketidakseimbangan ekologi yang melampau. Pokok kelapa sawit secara semula jadinya mempunyai mekanisme pertahanan dan tanah itu sendiri ada sistem imunnya melalui mikrob-mikrob yang bermanfaat. Apa yang berlaku dalam tanah endemik bukanlah serangan luar biasa dari 2% patogen tersebut, tetapi ia adalah keruntuhan total pada sistem pertahanan pokok dan sistem sokongan tanah itu sendiri. Oh, saya nampak sekarang. Jadi, ia ibarat sebuah negara yang sudah tiada tentera pertahanan dan polis. Ya, analogi yang bagus. Musuh tak perlu hantar sejuta tentera pun. Segelintir kumpulan kecil yang masuk pun dah cukup untuk mengambil alih sebuah kota kerana dah tiada siapa yang menghalang mereka dari dalam. Tepat. Jadi apabila kita hanya memfokuskan usaha, masa dan wang untuk meracun atau cuba membunuh yang 2% itu, kita sebenarnya sedang melawan simptom, bukannya punca. Betul tu. Kita sepatutnya bertanya, mengapa tanah dan pokok itu hilang keupayaan untuk mempertahankan diri sejak awal lagi? Okey. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Okey, menyambung kembali persoalan tadi, mari kita bincangkan akar umbi kepada keruntuhan pertahanan ini. Mari kita lihat. Kalau kita bandingkan profil kimia antara tanah yang sehat, iaitu kawasan yang langsung tiada rekod serangan, dengan tanah yang endemik, kita akan dapati wujud jurang perbezaan nutrisi yang sangat drastik. Ya, saya perasan dalam nota kajian tu. Tanah endemik ni merekodkan kekurangan yang sangat parah bagi beberapa elemen penting, antaranya nitrogen, N, dan kalium, K. Betul. Ialah bacaan karbon organiknya. Ya, karbon organik. Tahap karbon organik dalam tanah endemik ni jatuh di bawah paras 2%. Boleh kita hurai satu persatu bagaimana kekurangan ini melemahkan pokok? Sudah tentu. Mari kita mulakan dengan kalium K. Okey. Ramai pekebun tahu kalium ni penting untuk saiz tandan, tapi fungsinya dalam pertahanan pokok jarang dibincangkan. Kalium K sebenarnya bertindak sebagai pengatur utama untuk tindak balas tekanan tumbuhan. Macam mana dia buat tu? Ia mengawal selia pembukaan dan penutupan stoma pada daun yang menguruskan air, dan di bahagian akar pula, ia membantu mensintesis sebatian pertahanan. Apabila tahap kalium rendah, pokok akan berada dalam keadaan tekanan fisiologi yang berterusan, sistem penggeraknya rosak. Oh, wow. Jadi dia sentiasa dalam keadaan tertekanlah. Bagaimana pula dengan boron, B? Saya selalu dengar boron B ni penting. Tapi apa mekanismenya di peringkat sel? Boron B adalah elemen struktur. Jika dinding sel tumbuhan adalah susunan batu bata, boron ni adalah simen yang mengikat batu bata tersebut. Oh, dia simen. Ya, ia silang mengikat karbohidrat dalam struktur dinding sel.
Tanpa boron, B, yang mencukupi, dinding sel menjadi sangat rapuh dan berliang. Akar pokok akan mudah merekah dan bocor, merembaskan gula ke dalam tanah. Bocor gula, itu tak kedengaran bagus? Memang tak bagus. Kebocoran inilah yang menghantar isyarat secara kimia kepada patogen bahawa akar ini sedia untuk diserang. Dan patogen boleh menembusi dinding sel yang rapuh tu dengan sangat mudah. Ini membuatkan saya terfikir tentang satu analogi yang mungkin dekat dengan kehidupan kita. Bayangkan keadaan pokok di kawasan endemik ini ibarat seseorang yang kekurangan zat makanan secara kronik. Ya, teruskan. Dia dibiarkan kelaparan berbulan-bulan, badannya lemah, tulangnya rapuh, kemudian dia terdedah kepada virus selesema biasa. Dia jatuh sakit dengan teruk dan mungkin maut. Virus selesema itu bukanlah virus mutasi yang luar biasa kuatnya, tetapi badan individu itu sendiri yang sudah kehabisan antibodi. Analogi yang sangat-sangat tepat. Dalam kes kita ni, pokok sawit tu yang sebenarnya sedang kelaparan di dalam tanah yang sangat miskin. Kelaparan itu sangat kena. Dan kelaparan ni bukan terjadi dalam sekelip mata ya. Ia adalah kesan kumulatif daripada pengurusan nutrisi yang mungkin terlepas pandang atau tidak konsisten selama bertahun-tahun. Sekadar tambahan, ini membuktikan mengapa ujian tanah untuk keasidan dan nutrien itu penting dan ujian daun bila sesuai perlu dilakukan secara berkala supaya kita tidak menebak status baja ladang kita. Kalau kita hanya tabur baja tanpa tahu apa yang tanah perlukan, kita mungkin sedang membina persekitaran endemik tanpa kita sedar. Itu adalah amalan yang sangat kritikal untuk diamalkan. Dan selain daripada kalium, K, dan boron, B, kita mesti memberi perhatian serius kepada fakta bahawa karbon organik jatuh di bawah paras 2% tadi. Ya, kenapa 2% tu menakutkan? Bagi seorang pakar tanah, paras di bawah 2% adalah titik amaran merah. Karbon organik bukanlah sekadar baja, ia adalah mata wang tenaga untuk keseluruhan ekosistem mikro dalam tanah. Mata wang tenaga. Ya, ia menyediakan tempat tinggal dan sumber makanan utama untuk mikrob-mikrob tanah beroperasi. Apabila ia merudung, tanah pada asasnya mula mati secara biologi. Mari kita bincangkan biologi itu dengan lebih mendalam. Kita dah kenal pasti bahawa tanah kekurangan bekalan bahan binaan dan tenaga. Sekarang, apakah kesannya kepada hidupan halus yang tinggal di sekeliling akar? Kesannya sangat dramatik. Kalau tak silap saya, akar pokok ni tak berfungsi bersendirian kan? Ia bergantung kepada mikrobiom tanah sebagai barisan pertahanan pertama. Memang betul. Di sinilah keputusan penjujukan metagenomik tadi menjadi sangat menarik untuk kita lihat. Kajian ini bukan setakat mencari siapa patogen, tapi ia memetakan keseluruhan masyarakat kulat di situ. Jadi, apa yang mereka temui dalam tanah yang sihat? Dalam plot kawalan, iaitu tanah yang sihat, populasi kulat sangat seimbang dan didominasi oleh kulat baik dari keluarga Basidiomycetota. Basidiomycota. Ya, secara saintifiknya, mereka menemui spesies seperti Dermoloma dan Tricholomathaceae dalam jumlah yang tinggi. Apakah fungsi khusus kulat dari keluarga Basidiomycota ini? Adakah mereka ini yang bertindak menawan patogen secara langsung di barisan hadapan? Peranan mereka sebenarnya lebih hebat daripada sekadar menjadi askar. Mereka ini adalah jurutera ekosistem. Fungi kumpulan ini mempunyai enzim khas yang membolehkan mereka mengurai bahan organik kompleks seperti pelepas sawit kering atau sisa kayu yang tidak boleh dihadam oleh mikrob biasa. Menarik. Dan sewaktu mereka mencerna bahan ini, bebenang miselium mereka merayap dan merembeskan bahan melekit yang mengikat zarah-zarah pasir dan tanah liat menjadi ketulan atau agregat tanah. Jadi mereka yang bertanggungjawab memberikan struktur kepada tanah ladang kita? Betul. Struktur yang berketul ini penting untuk membolehkan tanah menyimpan air macam span. Tapi pada masa yang sama, membenarkan udara mengalir masuk ke akar. Ya, pengudaraan dan simpanan air. Dan yang paling penting, selagi mana keluarga Basidiomycota ini sibuk bekerja, mereka mengambil ruang fizikal dan menggunakan sumber makanan yang ada. Okey, jadi mereka monopoli kawasan tu. Rangkaian simbiosis yang wujud di sekeliling akar tu menyebabkan patogen perosak tidak mempunyai tempat langsung untuk bertapak. Dalam tanah sihat, mereka ini mendominasi populasi dengan sihat.
Tapi saya rasa saya boleh agak apa yang berlaku seterusnya. Apa dia? Apabila karbon organik merosot di bawah 2%, jurutera-jurutera ekosistem ni mula kehilangan sumber makanan. Mereka tak boleh hidup dalam tanah yang kelaparan nutrien. Jadi, apabila kulat-kulat baik ini mati dan hilang, apa yang mengambil alih kawasan tu? Sebab alam semula jadi tak akan biarkan kekosongan wujud, betul tak? Semestinya, alam tak suka kekosongan. Kekosongan itu segera diambil alih oleh kumpulan kulat yang kita panggil kulat oportunis, terutamanya dari filem Eskomikota. Eskomikota. Ya, dalam tanah endemik tadi, pengkaji mendapati wujud lonjakan yang sangat ketara bagi kulat oportunis seperti spesies Scedosporium dan juga Venturialis. Kulat oportunis, nama tu sendiri pun dah menggambarkan fungsi mereka. Saya menganggap mereka ni macam pemungut sampah atau perampas yang masuk ke dalam bandar yang telah ditinggalkan. Betul, lebih kurang macam tu. Tapi soalan saya, adakah mereka ini sendiri yang menyerang dan membunuh akar pokok? Oh tidak secara langsung. Spesies seperti Scedosporium ni jarang menyerang akar pokok secara langsung. Masalahnya terletak pada tingkah laku hidup mereka. Tingkah laku macam mana tu? Mereka adalah hidupan yang sangat tahan lasak dan boleh bertolak ansur dengan keadaan stres yang tinggi seperti tanah yang miskin nutrisi tu. Apabila mereka mula membiak dengan pesat, mekanisme kelangsungan hidup mereka agak agresif. Mereka diketahui menghasilkan sebatian kimia yang bersifat fungistatik ke dalam tanah. Tunggu, fungistatik. Maksudnya, mereka mengeluarkan bahan kimia untuk merencatkan pertumbuhan kulat lain? Tepat sekali. Ia satu bentuk peperangan kimia di bawah tanah ladang kita. Scedosporium merembeskan sebatian yang menekan dan membantutkan keupayaan spora atau miselium kulat lain untuk bercambah. Wah, licik sungguh. Di mana kulat baik telah dihalau keluar melalui peperangan kimia ini, persekitaran yang toksik ini secara ironikalnya menguntungkan patogen macam Ganoderma. Ya, betul tu. Walaupun Ganoderma hanyalah 2%, ia kini mendapati sebuah tapak yang bersih dari sebarang rintangan. Akar pokok sudah pun lemah sebab kurang kalium, K, dan boron, B. Dinding selnya rapuh macam kita bincang tadi dan tiada lagi komuniti mikrob yang menjaga pintunya. Ya. Ia ibarat hamparan permaidani merah untuk patogen tersebut masuk dan merobohkan keseluruhan sistem pokok. Penerangan yang sangat cemerlang, anda baru sahaja merumuskan gambaran lengkap ketidakseimbangan ekologi yang memusnahkan ladang kita. Apabila kita faham rantaian sebab dan akibat ni, kita akan sedar bahawa masalah ini bermula jauh lebih awal sebelum simptom pokok rebah tu kelihatkan di permukaan. Ini membuatkan saya terfikir tentang penyelesaian pasaran yang biasa kita dengar. Ramai pengeluar sekarang mencadangkan kita memasukkan mikrob antagonis seperti Trichoderma kembali ke dalam tanah. Ya, itu sangat biasa sekarang. Berdasarkan sains yang kita bincangkan ni, adakah itu langkah yang betul? Atau ia sekadar membuang duit memandangkan tanah tu sudah bertoksik? Mengembalikan populasi mikrob antagonis secara aktif seperti kulat bermanfaat adalah langkah yang sangat disyorkan dan disokong oleh dapatan kajian. Ia bukan membuang duit, tetapi dengan satu syarat besar. Apa syaratnya? Mikrob ini perlukan tempat tinggal dan makanan. Anda tidak boleh sekadar menyuntik atau menabur mikrob antagonis ke dalam tanah yang karbon organiknya masih di bawah 2% dan mengharapkan magic berlaku. Mereka juga akan mati kelaparan. Masuk akal. Anda perlu memulihkan serentak keadaan fizikal dan biologi tanah. Mikrob yang dibekalkan ini akan membantu menduduki ruang secara pantas, mengurai sisa organik baru yang anda masukkan dan perlahan-lahan memecahkan monopoli kulat oportunis tadi. Menarik. Baiklah, berdasarkan penerokaan mendalam kita tentang metagenomik, fisiologi pokok dan peperangan kulat dalam tanah hari ini, kita perlu kembalikan fokus kepada realiti pekebun. Betul, kita kena fokus pada aplikasi. Apakah langkah tindakan yang perlu dicatat oleh setiap pekebun kecil menjelang pagi esok dengan matlamat yang jelas untuk mengekalkan hasil sasaran dalam tan sehektar? Kita tukar kefahaman sains ini kepada dua arahan pengurusan yang sangat praktikal. Tindakan pertama, esok juga buka semula rekod baja ladang anda. Semak kembali kuantiti dan kekerapan aplikasi kalium, K dan boron, B. Okey, semak kalium dan boron.
Pastikan jumlah yang dibekalkan adalah mencukupi berdasarkan fasa umur pokok anda. Ini adalah tindakan segera untuk membina semula perisai dan ketahanan dinding sel pokok daripada bocor dan mengundang patogen. Saya setuju sangat. Dan tindakan kedua? Tindakan kedua melibatkan strategi jangka panjang. Rancang segera operasi untuk mengembalikan bahan organik ke dalam ladang. Anda tidak boleh keluarkan semua hasil tanpa memulangkan sisa kembali ke tanah. Kena pulangkan balik nutrien tu. Ya, susun pelepas secara teratur, gunakan tandan kosong atau aplikasikan kompos organik, terutamanya pada kawasan blok yang berisiko. Menabur bahan organik ini secara fizikal membekalkan bekalan makanan penting bagi menaikkan karbon organik dan memanggil semula jurutera ekosistem kita dari kumpulan Basidiomycota. Kedua-dua tindakan ini kedengaran rasional. Tetapi saya faham dilema yang dihadapi oleh pekebun di lapangan, mengira pengimbangan antara dos kalium, K, boron, B dan cuba mentafsir bila karbon organik tanah perlukan intervensi bukanlah sesuatu yang boleh diagak-agak dengan mata kasar. Ya, proses biologi dan kimia tanah ni sangat kompleks. Betul. Di sinilah peranan teknologi moden, terutamanya kecerdasan buatan AI, boleh menyelesaikan masalah yang memeningkan kepala ni. Zaman tekaan dan agakkan di ladang sudah berakhir. Sekarang kita perlukan ketepatan. Benar. Oleh itu, kami amat menggalakkan anda untuk daftar di cropdrive.ai. Sistem AI ini direka khas untuk membimbing strategi pembajaan dan kesihatan tanah anda langkah demi langkah. Ia sangat membantu. Jika ada sebarang persoalan tentang simptom daun atau keadaan plot anda, pembantu maya bernama Palmira sedia menjawab dan membantu pada bila-bila masa. Anda kena tahu bahawa platform ini bukan perisian biasa. Bukan biasa macam mana tu? Ia dibina oleh pasukan pakar antarabangsa khusus untuk pekebun kecil Malaysia. Ia sangat unik di dunia. Dan yang paling penting, kosnya jauh lebih rendah daripada anda mengupah perunding peribadi yang turun ke ladang. Tambahan pula, CropDrive boleh bantu mentafsirkan dengan mudah keputusan makmal dari ujian daun atau tanah anda. Jadi, anda tidak akan bazirkan wang letak baja yang salah. Ya, saya sangat sarankan anda sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang lain yang sudah pun guna CropDrive. Memiliki panduan yang berasaskan data adalah kunci utama untuk menaikkan pendapatan bulanan anda sambil menurunkan kos operasi yang tersasar. Perbincangan yang sungguh padat hari ini. Saya yakin ramai yang sedang merombak semula cara mereka memandang tanah di bawah tapak kaki mereka ketika di ladang nanti. Tetapi sebelum kita tamat, saya ada satu persoalan provokatif untuk anda renungkan. Oh, apa tu? Memandangkan betapa rapuhnya ekosistem kulat yang baik ini, mungkinkah tabiat kita selama bertahun-tahun yang sering menyembur racun kulat kimia secara meluas di ladang sebenarnya telah membunuh jurutera-jurutera tanah kita terlebih dahulu? Dan ironinya, tangan kita sendiri yang membuka pintu ladang untuk pokok kita diserang dan rebah. Itu adalah satu paradoks pengurusan yang sangat berat untuk difikirkan. Tetapi, memang perlu ditanya oleh setiap pengurus ladang. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.